Okey, hari ni kita nak review pula Dope punya bag untuk Nintendo Switch 2, okey. Dia punya bag ni dia kain lah, material dia kain. Okay. So atas ni ada tempat pegang boleh pegang macam ni. Tapi apa yang bagusnya pasal Dope ni, kita tengok kat dalam dia. Dia punya bag ni macam mana kat dalam dia berbanding dengan bag-bag lain yang murah-murah lagi kat luar kan. So tengoklah apa keistimewaan dia. So kat sini dia ada zip satu. Okay, yang ni mungkin boleh letak kabel-kabel apa semua. So kat sini dia boleh letak game, kita punya game card. Okay, ni ada slot banyak kat ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, 12. Dan bawah ni yang bestnya dia punya bag ni, kita boleh bawa charger sekali. Kebanyakan bag yang harga yang murah-murah sikit tu dia tak boleh bawa charger sekali. Sebabnya kalau letak juga kemungkinan besar kita punya Switch tu akan bercalar. Jadi yang ni dia ada tempat letak. Contohnya charger letak bawah ni. Okay, kita letak bawah ni charger, and then kita akan letak kita punya Switch tu kat atas. Ni. Okay, nampak? Switch kat atas. So Switch ni pula takkan bercalar kalau kita letak apa-apa pun, sebabnya dia ada screen protector kat sini. Dan kita lock dan kita tutup. Power. Nampak? So boleh bawa ke mana-mana yang anda suka. So itulah bagusnya Dope ni. Dia buat kita boleh bawa charger sekali dengan bag yang kecil. Ini untuk travel boleh dah bawa kan. So nak main je angkat. Okay. So ini charger dia. Ni charger tu takkan sentuh belakang lah. Let's say dah kalau takut juga sentuh apa kat belakang dia tu, boleh dah mungkin letak lagi satu piece kain kat sini kan. Just letak. Takut dia bergesek ke apa semua kan. Tapi okey lah kan. Nampak tak belakang ni pun baldu elok. So tutup dia punya screen tu daripada bercalar. Okay. So kalau siapa yang nak beli ni, memang boleh beli, disarankan. Untuk yang suka-suka travel tu, nak bawa sekali Switch, boleh. Okay, so itu saja untuk review kali ini.